Pulau Langkawi sekali lagi menjadi lokasi utama operasi penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah apabila tindakan bersepadu dilaksanakan bagi mengesan pelanggaran undang-undang imigresen yang dipercayai masih berlaku di beberapa premis perniagaan. Operasi yang berlangsung pada 21 Julai 2026 itu membuktikan komitmen pihak berkuasa dalam memastikan pematuhan undang-undang serta menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Operasi bermula sekitar jam 12.30 hari dengan penglibatan 16 pegawai penguat kuasa JEM Negeri Kedah. Antara operasi yang digerakkan termasuk Ops Selera, Ops Sapu, Ops Belanja dan Ops Minyak yang memberi tumpuan kepada premis yang disyaki menggaji atau melindungi individu tanpa dokumen perjalanan serta pas imigresen yang sah. Sepanjang operasi dijalankan, sebanyak 7 premis diperiksa melibatkan kedai bebas cukai, premis perdagangan, restoran dan bengkel. Pemeriksaan turut melibatkan 62 individu yang terdiri daripada 17 warga negara Malaysia dan 45 warga asing bagi tujuan pengesahan dokumen serta status imigresen. Hasil pemeriksaan membawa kepada penahanan seramai 29 pendatang asing tanpa izin. Mereka terdiri daripada 14 lelaki warga Bangladesh, 6 warga Indonesia melibatkan 4 lelaki dan 2 wanita, 5 lelaki warga Nepal, 3 wanita warga Thailand serta seorang lelaki warga Myanmar. Siasatan awal mendapati individu yang ditahan dipercayai melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63. Antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat pas imigresen yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dalam operasi yang sama, sebanyak 4 borang IMM 29 atau saman kepada saksi turut dikeluarkan bagi membantu siasatan terhadap individu serta pihak berkaitan yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kesemua individu yang ditahan berusia antara 20 hingga 50 tahun sebelum dibawa ke lock-up unit penguatkuasa imigresen Langkawi untuk proses dokumentasi, siasatan lanjut dan tindakan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah menegaskan bahawa operasi seperti ini akan diteruskan secara konsisten di seluruh negeri, khususnya di kawasan yang dikenal pasti berisiko berlaku pelanggaran undang-undang imigresen. Langkah ini bukan sahaja bertujuan mengesan individu yang gagal mematuhi syarat imigresen, malah memastikan setiap majikan mematuhi tanggungjawab mereka mengikut undang-undang negara. Majikan turut diingatkan supaya tidak menggaji atau melindungi individu yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas kerja yang sah. Sebarang pelanggaran akan disiasat dan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang tanpa mengira latar belakang mana-mana pihak. Dalam masa yang sama, orang ramai diseru untuk terus bekerjasama dengan menyalurkan maklumat kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya mempunyai maklumat berkaitan kehadiran pendatang asing tanpa izin atau sebarang aktiviti yang disyaki melanggar undang-undang imigresen. Kerjasama masyarakat dilihat sebagai antara faktor penting dalam membantu usaha penguatkuasaan demi memastikan keselamatan, ketenteraman awam dan kedaulatan negara terus terpelihara. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.